Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Sani bin Samsudin yang berasal daripada Geylang, Singapura. Beliau merupakan salah seorang pelancong yang baru sampai di Malaysia pada minggu lepas, iaitu tujuan beliau hadir ke negara Malaysia adalah untuk sama-sama mengenali budaya di negara Malaysia. Jadi oleh itu, tanpa mengingatkan masa, saya ingin bertanyakan beberapa soalan kepada Encik Suhaimi. Boleh. Boleh tak Encik Suhaimi perkenalkan diri secara lebih terperinci, iaitu dari segi nama penuh, umur, tempat asal serta sedikit latar belakang keluarga. Okey, terima kasih Encik Rashid kerana menjadikan saya sebagai projek. Okay. Saya Suhaimi bin Samsudin, berumur 42 tahun. Tahun ini 42 tahun. Okay. Saya tinggal di Singapura lah, Geylang, Singapura. Adik-beradik 4 orang. Saya anak yang kedua daripada 4 lelaki dan 2 perempuan. Okay. Apakah tujuan pertama Encik Suhaimi datang ke Malaysia pada kali ini? Okay. Tujuan saya datang ke Malaysia ialah selain pada melancong dari tempat-tempat yang menarik ke Malaysia. Sebenarnya banyak kali lah datang ke Malaysia. Ini antara lawatan saya yang ke-7 kali. 7 kali lah. 7 kali lawatan. Okey, sekiranya sekarang sudah berapa lama Encik Suhaimi berada di Malaysia? Sekarang ni saya berada di Malaysia dah lebih kurang seminggu lebih lah. Seminggu lebih saya di Malaysia. Cuma kali ni saya pergi ke tempat yang jauh sikit lah. Selalu saya datang ke JB saja. Sebab JB dengan Singapura tu dekat je. So, kali ni saya pergi ke jauh sikit lah. Bolehkah saya menceritakan sedikit berkenaan dengan latar belakang pendidikan dan juga pekerjaan Encik Suhaimi pada masa sekarang? Pendidikan saya adalah diploma IT, dan sekarang saya bekerja di syarikat IT di Singapura, dan bekerja di syarikat itu lebih kurang dalam 10 tahun saya dah bekerja di sana. Lepas dia graduate daripada diploma tu, IT tu, saya terus dapat kerja di syarikat Singapura tu lah. Bagaimanakah hubungan antara atasan pekerja di Singapura? Adakah akrab ataupun macam dengan pihak atasan? Dengan majikan-majikan ni? Hubungan majikan dengan pekerja bawah bagi saya tak ada masalah, akrab je. Majikan layan dengan bawah sama-sama saja. Cuma itulah, kerja-kerja perlu dibuat yang diberikan lah. Okey, apakah rakyat Singapura pada pandangan Encik Suhaimi mudah untuk berinteraksi dengan pemimpin atasan? Maksud saya pemerintah negara. Saya rasa tidak semudah itulah. Tidak semudah tu. Sebab kalau di Singapura tu dia ada platform dialog masyarakat lah. Tetapi jarang dapat berjumpa dengan pemimpin secara langsung lah. Dia ada satu platform antara pemimpin dengan masyarakat. Bagaimana pula pandangan Encik Suhaimi terhadap Malaysia? Okey, saya tengok Malaysia ni saya tengok perbezaan lah. Kalau di Malaysia ni pemimpin dia lebih mudah ditemui. Contoh dalam program-program yang dianjurkan, yang pihak kerajaan anjurkan, dan masyarakat dia lebih membantu hierarki lah. Adakah masyarakat Singapura lebih bersikap individualistik pada pandangan Encik Suhaimi? Okey. Saya rasa ya, sebabnya keputusan itu dibuat secara individual. Terutama Hayat Kejaya lah. Sama-sama komuniti Melayu masih menetapkan nilai kekeluargaan. Malaysia lebih pada konektiviti lah. Dari segi maskuliniti dan juga berlawanan dengan femininiti, apakah pandangan Encik Suhaimi?
Saya rasa Singapura menekankan kejayaan material dan kompetitif. Namun semakin banyak masyarakat menekankan keseimbangan hidup kerana gender di semula seimbang, tetapi di Malaysia saya lihat ada elemen tradisional yang masih kuat. Pada pandangan Cik Sani, adakah rakyat Singapura lebih suka dikumpul dengan peraturan ataupun bagaimanakah cara mereka menyesuaikan diri? Saya rasa Singapura dia lebih suka peraturan jelas dan terperinci lah. Macam di Malaysia saya lihat masyarakat dia lebih fleksibel dan tidak menyesuaikan diri. Dari segi long term dan juga short term dia pun macam mana? Competition tu. Okay, dari segi long term, saya tengok masyarakat Singapura dia lebih memikirkan masa depan, simpanan dan pendidikan. Macam di Malaysia pendekatan dia lebih santai, tetapi hubungan sosial dia lebih kuat. Dari segi indulgent dan juga restraint, itu bagaimana? Macam Singapura dia Singapura dia kurang ekspresif. Malaysia dia lebih terbuka kepada emosi dia. Dari segi kebudayaan, apakah pandangan Cik Sani apabila sampai ke Malaysia? Okay, pengalaman saya dari Malaysia ni banyaklah. Saya tengok bila datang ke Malaysia dia rasa seronok datang Malaysia. Lepas tu orang Malaysia ni dia ramah. Kan makanan dia sedap dan banyak tempat-tempat yang menarik yang Singapura tak ada. Di Malaysia ada. Pada pandangan Cik Sani, apakah konsep masa fleksibel di Malaysia dari segi pandangan Cik Sani dan juga berbeza dengan Singapura? Bila saya dapat tahu tadi, saya terkejutlah dengan konsep fleksibel ni lah. Kadang-kadang janji lewat sedikit pasal tempatan Kita suka di sana. Ya betul. Pada awal. Ya betul. Adakah Cik Sani rindu pada keluarga yang berada di Malaysia? Saya dah berada di Malaysia ni seminggu, saya rindu lah. Bagaimana cara Cik Sani menyesuaikan diri di Malaysia? Itulah. Saya datangin dengan kawan juga. Itulah dia dari segi Malaysia ni dari segi tak jauh pun dengan Singapura. Tak adalah perbezaan tu. Adakah Cik Sani semakin selesa berada di Singapura, berada di Malaysia kat masa sekarang? Ya, masa sedang bercuti. Ya, saya selesa berada di Malaysia. Sebab Malaysia ni dia kaya dengan variasi dia. Okay. Dari segi agama, sosial budaya dan juga makanan dan juga etika kerja, apakah pandangan Cik Sani tentang Malaysia secara ringkas? Okey. Tapi ulang balik boleh? Bagaimanakah pandangan Cik Sani berkenaan dengan makanan yang berada di Malaysia, dari segi sosial agama dia, sosial budaya dia, adakah Cik Sani dapat menyesuaikan dia? Itu yang tujuan utama saya datang ke Malaysia sebab makanan dia lah. Makanan dia, sebab budaya dia, cara agama dia dengan budaya dia yang pelbagai. Saya tengok banyaklah makanan yang tak ada di Singapura ada di Malaysia. Itu sebab utamanya saya datang ke Malaysia, sebabnya ialah pemakannannya yang menarik, yang pelbagai. Dari segi etika kerja, apakah pandangan Cik Sani perbezaan di antara Malaysia dan Indonesia? Saya tengok itu dia ada perbezaan lah. Kalau macam di Singapura ni dia kerja dia etika kerja dia lebih cepat. Lebih cepat, tegas dan berorientasi hasil lah. Macam Malaysia ni dia lebih santai, tapi dia profesional. Dari segi nilai dan norma macam mana je? Nilai norma dari segi Singapura, saya tengok dia lebih disiplin, lepas tu masa
masa dan tanggungjawab dia lah. Macam di Malaysia saya tengok Malaysia ni dia nilai kekeluargaan dia tu, kekeluargaan dia lebih kuat lah. Apakah pengalaman yang paling berkesan pada Ican setelah datang ke Malaysia? Maksud saya dari segi kemesraan mereka. Ya. Ya. Saya tengok masyarakat di Malaysia ni dia ada satu jalinan masyarakat yang kuat lah. Jalinan masyarakat je. Okey. Apakah nasihat Encik Syahmi, ini soalan terakhir saya, apakah nasihat Encik Syahmi kepada rakyat Singapura yang ingin datang ke Malaysia? Saya kalau rakyat Singapura yang ingin datang ke Malaysia, pandangan saya lah, survey dulu tempat-tempat yang menarik kan. Dia setiap daerah di Malaysia ni dia ada pelbagai budaya, pelbagai masyarakat. Okey, apakah Encik Syahmi akan kembali lagi ke Malaysia selepas habis tempoh bercuti? Ya, saya akan kembali lagi ke Malaysia. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Syahmi kerana sudi dikemubual oleh saya selaku student UUM bagi subjek komunikasi antara budaya ini. Diharap Encik Syahmi akan terus datang ke Malaysia dan jangan jemu kerana kita adalah serumpun di negara Asia ini, jadi diharap budaya antara Malaysia dan Singapura yang tidak jauh bezanya dari segi agama, keturunan dan sebagainya akan dapat mengeratkan lagi perhubungan kita sesama berbangsa. Apakah kata-kata terakhir daripada Encik Syahmi sebelum saya menamatkan perbualan? Saya minta terima kasihlah kepada Encik Latif kerana dapat membuat saya yang sedikit saya berkongsi pengalaman saya berada di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.